Hebat sangat ke cinta Afifah sampai aku dibuang dari hati dia? Dengar sini, Dr. Penyondol. Jangan kacau lagi suami aku. Dr. Afifah yang tolong Lily dulu ke? Dan dia juga bakal isteri saya. Di sini? Tak apa. Amir dah tutup hati dia. So, aku akan tetap menang. Abang nak kahwin kan? Mahira izinkan. Mahira sanggup bermadu. Tak boleh nak bersikap pada. Sebab sayang saya pada dia, bukan awak. Awak tak boleh tunjuk hebat awak lah kat sini. Awak dengar ni, awak jangan berani datang sini dah. Saya ni pasal hormat mama dengan papa je. Kalau tak, saya dah campak awak. Macam mana awak campak saya? Sampai bila abang nak hukum Mahira? Sampai awak pergi daripada hidup saya ni. Ya Allah, mungkin ini kali terakhir suamiku menjadi imamku. Kau kuatkan aku berhadapan dengan dugaan. Yang pertama, tekad. Selepas Humairah mendengar Budin mahu kahwini Afifah, dia cuba tabahkan diri. Dia sanggup hidup bermadu. Kata-kata Humairah memeranjatkan semua orang, terutama sekali Dahlia. Nampak gayanya, plan Dahlia tak berjaya, walaupun dah beberapa kali masukkan jarum. Datuk Okey tidak mahu nasib Humairah sama seperti Lily. Dia tak kisah Budin mahu kahwin lain, tapi dia mahu Budin lepaskan anaknya. Humairah sanggup menumpah kasih di pinggir hati suaminya. Yang kedua, situasi di gerai burger 2. Pelanggan makin hari makin ramai. Kini siang dan malam, gerai burger dibuka. Tak menantangan dibuatnya. Bukan setakat burger, malam menu air pun sudah ada. Azman pula masih kerja di bengkel. Dah hanya waktu malam saja dia akan datang menolong. Bila waktu siang, dia akan singgah sebentar dan belikan makanan untuk Budin. Waktu itu, Azman belikan nasi dan kari ayam. Terus Budin teringat kari ayam yang dimasak Humairah. Boleh tahan sedap. Dengan mengejutkan, Humairah datang ke gerai burger suaminya. Layanan Budin pada isterinya indah terindah aja. Humairah ada tanya mengenai kari ayam yang dimasaknya tempoh hari. Budin sengaja cuba sakitkan hatinya dan berkata kari ayam itu masin. Selepas itu, Afifah dah senang pula datang. Humairah cuba mengawal emosinya di depan Budin. Budin tahu Humairah berlakon baik dengan mereka. Budin beredar sebentar untuk melayan pelanggan. Asna menjeling melihat Humairah, manakala Afifah tenang hatinya. Humairah ada berkata pada Afifah, Yang ketiga, uji. Humairah cuba uji pendirian Budin. Dia cuba berbual mesra dengan Azman, tuna Asna. Asna pula panas hatinya melihat gelagat Humairah melayan tunangnya. Humairah mahu melihat semada Budin cemburu atau tak. Dia menyuruh Azman buatkan burger dan air kegemarannya iaitu kedai susu. Pada awalnya, Humairah minta suaminya buatkan, tapi Budin kata dia lupa air kegemaran isterinya. Dia cuma ingat air kegemaran Afifah, iaitu sirap bandung. Budin sebenarnya ingat, cuma sengaja mahu sakitkan hatinya. Afifah bertanya pada Budin semada dia jadi ketak datang ke rumahnya hujung minggu nanti. Tapi dia belum beri jawapan kerana dirinya tak tentu arah melihat kemesraan Humairah dengan Azman. Dia terus pergi ke dapur burger dan menyuruh Humairah balik. Yang keempat, sokongan. Azman berjumpa Humairah. Dia beritahu walaupun Budin marahkan Humairah, dia tahu Budin masih sayangkan isterinya. Semasa Humairah balik dari gerai burger kemarin, Budin dalam diam ekori isterinya untuk pastikan Humairah dalam keadaan selamat. Azman mahu melihat mereka berdua bahagia, tapi hati Humairah sudah terdetik untuk mengalah dan mahu undur diri. Selain itu, Azman mahu bertanya pendapat Humairah tentang Asna. Dia baru saja tahu Asna pernah ada hubungan dengan Razak. Tapi adakah benar hubungan mereka dulu sudah seperti suami isteri? Dahlia yang beritahunya tentang perkara ini. Ini juga merupakan sebab kenapa Azman melayan mesra dengan Humairah kemarin. Kerana waktu ini dia dingin dengan tunangnya. Tergamak Asna tidak jujur dengannya. Humairah terkejut dan tak sangka Dahlia sanggup memfitnah kawannya. Apa yang Humairah katakan
Itu semua sama sekali tidak benar. Hasna adalah baik orangnya. Azman terharu mendengarnya. Penjelasan Humaira bagaikan sinar dalam hidupnya. Lepas itu, Humaira balik ke rumah dan terus berjumpa Dahlia. Yang kelima, plan gagal. Plan Dahlia dengan Puan Sri Zabeda telah diketahui Humaira setelah dia curi-curi dengar perbualan telefon mereka berdua. Humaira terus terjam masuk ke biliknya dan rampas telefon dari Dahlia. Lalu dia menjerit pada Puan Sri Zabeda. Dia berkata, kalau tak ditakdirkan jodohnya dengan budi tak panjang, dia sanggup berjanda sampai ketua dari berkahwin dengan Rafiq. Dari gaya percakapan Puan Sri Zabeda, dia tidak akan berdiam diri setelah Humaira berkata begitu padanya. Humaira terus mencampakkan duit dari beg tangannya ke arah muka Dahlia. Tergamak Dahlia mahu rosakkan hubungannya dengan Budin hanya kerana duit. Kemudian, Nek Bunga dan Lily datang ke bilik Dahlia bila keadaan semakin kecoh. Nek Bunga terus ganyang Dahlia kerana dia sangat-sangat marah. Rambut Dahlia ditarik sampai menangis dibuatnya. Nek Bunga menyuruh Dahlia balik ke kampung dengan serta-merta. Lily cuba tenangkan adiknya bagi mengelakkan keadaan bertambah serius. Abang, Mara ada buatkan air teh susu untuk abang. Minumlah sedap. Dan ni, pisang goreng. Mara buat. Makanlah sebab hari tu kan abang tak sempat makan. Hari bila tu Cik Maira? Masa abang beli pisang sampai basah kuyup kena hujan tu. Oh, hari di mana saya dicampak macam kucing kurap tu. Mara minta maaf, abang. Saya dah balik. Abang makanlah sikit. Mara buat special untuk abang ni. Cik Maira layak ke untuk saya makan makanan yang dibuat oleh orang yang berada untuk Cik Maira ni? Saya ni bukan siapa-siapa pun Cik Maira. Saya orang kampung je Cik Maira. Tak boleh ke maafkan Mara, bang? Bagi peluang terakhir, bang. Please. Peluang apa Cik Maira? Untuk buktikan yang Mara ikhlas, bang. Ikhlas terima abang. Baik Cik Maira, saya boleh maafkan Cik Maira. Tapi saya tak boleh nak bagi peluang pada Cik Maira. Abang, hati dia dah mati ke untuk aku? Yang keenam, fasa pujuk yang kedua. Budin melihat kelibat isterinya di depan rumahnya. Humaira tahu Budin tidak izinkan dia datang ke gerai burger. Itu kerana dia datang ke rumah suaminya. Namun Budin tak pedulikan layanan Humaira. Humaira ada bawakan makanan kegemaran Budin, iaitu ikan keli sambal. Itu pun Nek Bunga yang beritahu. Hati Budin masih keras dan dia tidak mahu menjamah makanan itu. Setelah selesai mandi, dia terus baring. Budin izinkan isterinya tidur di situ, dan itu pun telah buatkan Humaira gembira. Dia baru perasan suaminya demam setelah Humaira pegang dahi suaminya. Budin bengang dan dia terus duduk. Waktu subuh, mereka berdua berjemaah bersama. Humaira rasakan inilah kali terakhir suaminya menjadi imamnya. Sampai masanya, dia melangkah pergi dari hidup Amiruddin. Cintanya pada Humaira telah lama mati. Yang ketujuh, cincin. Sewaktu Humaira mengemas tempat tidur, dia terperasan kotak yang berisi cincin kahwinnya. Nampaknya Budin masih belum buang cincin itu. Apabila Budin perasan, dia rampas cincin itu dan buang keluar rumah. Benci betul Budin pada isterinya.
Sewaktu Budin tengah mandi, Humairah berusaha mencari cincin itu. Tangannya luka kerana terkena tinta buang yang tajam. Namun dia jumpa juga cincin itu. Selepas itu, Budin terperasan tangan Humairah luka, tapi dia tak peduli pun. Budin mengangkat barang Humairah dan diletakkan di tangga rumah. Humairah heran melihat pagi-pagi lagi suaminya sudah keluar. Budin berkata yang dia mahu pergi sarapan. Humairah mahu ikut, tapi Budin tak bagi dan menyuruh isterinya balik. Usaha Humairah untuk menambah kembali suaminya setakat itu saja. Dia pasrah dengan apa yang jadi dan akhirnya dia mengalah. Yang ke-8, mengadu. Humairah menelefon mamanya. Dia mengadu tentang Budin yang tidak boleh terimanya lagi. Budin sudah buang dia. Secara tiba-tiba, Datin Orchid mendengar suara anaknya menjerit dan terdengar bunyi dentuman yang kuat. Yang ke-9, tragedi. Humairah menelefon mamanya dan melintas jalan tanpa pandang kiri dan kanan. Rafiq pula muncul dan menghentikan keretanya di depan Budin. Budin hanya perhatikan saja isterinya dari jauh. Rafiq menyuruh Budin melarang Humairah melintas jalan. Dengan serta-merta, Budin menjerit memanggil isterinya kerana ada kereta yang sedang dipandu laju menuju ke arah Humairah. Humairah buat tak tahu. Selepas itu, Rafiq pula menjerit memanggilnya dan Humairah terkejut. Sewaktu dia nak patah balik, Humairah tergamam melihat sebuah kereta yang begitu laju menuju ke arahnya. Budin dan Rafiq sama-sama cuba menarik tangan Humairah. Budin menolak Humairah ke tepi jalan. Kereta itu merempur Budin, tapi dia dapat mengelak. Dia berguling-guling atas jalan. Habis luka-luka tangan dan kakinya. Tapi malangnya, Rafiq cedera parah kerana dia diseret dengan kereta itu. Muka Rafiq dibasahi darah. Maka itu, Budin mula gelabah dan cepat-cepat melihat keadaan isterinya. Tapi Humairah naik angin. Dan yang ke-10, situasi di hospital. Tangan kanan Budin patah dan disimen. Humairah hanya luka ringan saja dan dahinya ditampal plaster. Dia pun sudah balik ke rumah. Rafiq pula mata kirinya buta kerana terkena kaca. Puan Sri Zabeda berjumpa semua ahli keluarga Humairah dan mengaku bahawa dia yang upah orang untuk langgar Humairah. Datin Orchid juga ada berkata bahawa Humairah akan sambung belajar di UK. Dia pun tak kisah. Lagipun, Budin akan lepaskan dia dan tak ada masalah untuk dia pergi mana pun. Datin Orchid juga puji bakat isteri Budin, iaitu Dr. Afifah. Dia berkata pandai pilih calon isteri. Sebelum dia beredar, Datin Orchid juga ucapkan terima kasih pada Budin kerana menyelamatkan Humairah. Saat ini, Budin berperang dengan perasaannya. Assalamualaikum. Salah. Abang. Abang mesti datang sebab rindu Maira juga kan? Tak, saya datang ni sebab nak bagi ni duit bulanan. Banyak sangat bulan ni. Kenapa bagi banyak sangat? Maira tak perlu semua ni. Abang lagi perlukan duit. Tapi kalau Maira tak nak, sedekah je lah kat siapa. Maira hargai sangat-sangat. Cuma tak nak susah kenapa?
Tadi Rafiq datang. Lepas tu kenapa? Abang tak kisah? Tak. Abang tak cemburu? Kenapa nak kena cemburu? Tu kan memang kekasih awak. Tapi abang suami Maira. Abang kenalah pertahankan hak abang. Buat apa saya nak pertahankan kalau cinta awak tu sasar memang untuk Cik Rafiq tu je? Maira betul-betul ikhlas cintakan abang. Itu semua perkara dulu, bang. Sekarang ni cinta Maira hanya untuk abang. Maira, awak pandang ke lelaki kampung macam saya ni? Lepas awak campak saya, ada awak fikir pasal saya tak? Ada awak fikir pasal hati perasaan saya tak? Ha? Cempaka Humaira? Abang sentuh. Cukuplah, Maira. Cukuplah. Cukuplah jadi pelakon depan saya ni. Saya dah muak. Demi Allah, bang. Maira ikhlas cintakan abang. Maira tak berlakon, bang. Dan cinta saya untuk awak, Maira, dah kosong. Jemput tonton 2 video terbaru dari channel ini. Perbincangan Aku Bukan Ustazah 2 dan alur cerita drama bukan sekadar lafaz musim yang pertama.